Sarawak terus meningkatkan penggunaan digital di semua peringkat kerajaan, perniagaan dan masyarakat melalui pelancaran Sarawak PAS. Menurut Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sarawak PAS merupakan evolusi seterusnya dalam perjalanan tabik urus digital negeri itu yang sebelum ini dikenali sebagai Sarawak ID. Platform baru itu menggabungkan ciri identiti digital yang dipertingkat, keselamatan prasarana kunci awam, dompet digital serta integrasi My Benefit sekaligus menyediakan satu gerbang dipercayai untuk perkhidmatan digital Sarawak. Sarawak PAS reflects our guiding principle of one identity, many opportunities, ensuring secure, seamless and convenient access to the government's digital ecosystem for every Sarawakian. This innovation symbolizes our larger vision, a government that is accessible anytime, anywhere, powered by trust, efficiency and inclusion. Kerajaan negeri turut menubuhkan Pusat Kecerdasan Buatan Sarawak SAIC sebagai pusat inovasi untuk penyelidikan, pembangunan bakat dan kerjasama industri. Dalam pada itu, Tan Sri Abang Johari berkata, pendigitalan perkhidmatan kerajaan sedang berjalan lebih awal berbanding jadual melepasi 62% tahun ini dan berada pada landasan untuk mencapai akses digital penuh menjelang 2030.